Pada zaman Bani Israel, hiduplah seorang Nabi yang dikenali kerana kesabaran dan amanah. Dia ialah Nabi Zulkifli alaihi salam, seorang pemimpin yang adil dan bertanggungjawab. Hari demi hari berlalu, tanggungjawab Nabi Zulkifli semakin berat, namun baginda tetap melaksanakannya dengan sabar. Nabi Zulkifli mengangkat janji untuk taat kepada Allah, berlaku adil dan menjaga amanah yang diberikan. Baginda bersungguh-sungguh terhadap janji itu dan sentiasa menjaga tanggungjawab dengan sabar dan tekun. Aku berjanji kepada Allah, berlaku adil dan tidak meninggalkan tugas. Walaupun penat dan diuji, baginda tetap menjalankan amanah. Di saat semua orang mengganggu, baginda memilih kesabaran bukan kemarahan. Allah memuji Nabi Zulkifli sebagai orang yang sabar. Dan Zulkifli termasuk orang-orang yang sabar. Surah Al-Anbiya ayat 85. Kebaikan yang konsisten lebih bernilai daripada kebaikan sekali-sekala. Jadilah sabar, jadilah amanah, walaupun tiada siapa melihat, Allah melihat.